Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang istimewa ini, KDMRS Muslim ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita yang hebat di luar sana. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap isteriku. Hadis ini mengingatkan kita bahawa wanita bukan sekadar pelengkap, tetapi mereka juga adalah jiwa yang menghidupkan rumah tangga, masyarakat dan juga negara. Hari Wanita Antarabangsa disambut pada 8 Mac setiap tahun di seluruh dunia bagi menghargai peranan dan pencapaian wanita dalam pelbagai bidang. Malaysia telah memilih tema Wanita Beraspirasi Membina Legasi untuk sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2025. Tema ini telah diumumkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat YB Datuk Seri Hajah Nancy Shukri pada 22 Januari 2025. Ia bertujuan untuk mengangkat usaha wanita dalam mencipta perubahan yang berkekalan dan membina legasi untuk generasi yang akan datang. Tema ini juga mengiktiraf peranan penting wanita sebagai pemimpin dalam keluarga, masyarakat dan negara. Seiring dengan itu, di KDMRS Muslim kami bertekad untuk terus memperkasakan wanita melalui pendidikan, keusahawanan dan juga kebajikan. Kami percaya bahawa wanita yang kuat akan melahirkan keluarga yang bahagia, seterusnya masyarakat yang maju dan juga generasi yang beriman. Selamat Hari Wanita daripada kami di KDMRS Muslim.